Dajjal takut kalau ada orang yang sempat memerhatikan kekurangannya. Oleh kerana itu, bila dia selesai menfitnah orang di satu tempat, ia akan segera beredar dari situ. Dia takut ada orang meneliti keaibannya ini. Tuan nampak tak? Dia mai satu tempat, dia selesai memfitnah tempat tu. Apa maksud dia selesai memfitnah tempat tu? Dia akan himpunkan orang. Lama dah tak makan, dia buat tu lama dah. Aku buat main makanan, aku buat main apa semua, dia buat main. Bukan makanan dan minuman saja, aku bawa kepada kalian kemewahan. Dia panggil. Itu fitnah dia. Bila dia selesai edarkan kekayaan dan kemewahan, dia edarkan kemewahan Dajjal ni bukan ketika mana kita dalam keadaan yang memang ada duit dah apa semua ni. Nabi kata dia akan keluar ketika suasana manusia bukan kata duit, makanan setitik ayak pun tak ada. Orang lagi rumun tak tuan-tuan? Lagi rumun. Suasana dia tuan-tuan. Setelah selesai dia memfitnah kawasan itu, dia akan segera meninggalkan. Dia akan segera tinggalkan tempat itu. Tempat lain pula, fitnah tempat lain pula.